Okey, dalam tutorial kali ini kita masih lagi dalam topik effects. Anda tekan effects sekarang dan bila anda pergi ke bahagian bawah effects text ini, anda akan nampak curve. Jadi bila anda tekan curve, anda perhatikan font anda akan berubah dimensionnya tu. Dan curve ni anda boleh besarkan ataupun kecilkan dimensi curve ni dengan menolak sliding ni sama ada ke kiri atau ke kanan. Di sini anda lihat dia akan berubah apabila anda tarik sliding ni. Okey, cuba kita tengok. Tulisan ni seperti yang telah saya tunjukkan sebelum ni, kita boleh tentukan jarak dia dengan pergi ke advanced setting ni. Yang ada T dengan anak panah 2 kat bawah ni. Dan anda tekan letter spacing ni untuk memberi dia jarak supaya dia lebih kemas dan dia tak cram dekat satu tempat je. Katakan memang kita nak dia macam ni. Jadi kalau anda rasa macam dia terlampau besar sangat dia punya bulatan ni, anda pergi balik ke effect ni. Anda perhatikan bila kita tekan effects ni dia macam dia highlighted kat sini. Maksudnya dalam font ni ada effects yang apply. Jadi bila anda tekan, anda patah balik ke curve ni dan mungkin anda perlu kecilkan sikit dan anda rasa macam tulisan ni terlampau besar, anda kecilkan juga di sini kecilkan sikit supaya kita dapat muat dalam ruang ni. Okay, so tengok macam mana. Okay, ini bulatan yang kita ubah melalui effects curve tadi. Anda rasa dia nak besarkan sikit, contoh dia macam tu. Anda boleh gunakan efek inilah kalau anda nak font yang bulat macam ni. Nanti kita akan sentuh secara lanjut lagi tentang penggunaan curve ni dalam video berikutnya.